Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ni, kalau korang ingat, video semalam kan saya buat video tentang kampung. Bukan semalam, tapi kemarin, yes. So, semalam saya tak upload kan. And then, saya rasa kecewa sedikit sebab video tersebut mengenai kampung, okay? Tapi tiba-tiba saya mendapat komen ataupun reaksi macam ni daripada netizen yang mengatakan orang Malaysia ni kerja lahirkan anak je. Lepas tu dia kata kita ni miskin. Lepas tu dia kata yang Dewan Rakyat kita kata kita makan upik. Sedih sangat tau sebab saya bercakap mengenai benda lain yang jadi topik benda lain. Okey? Kita tak boleh lah benda-benda macam ni. Tolonglah kalau saya buat video tentang kampung, cakap pasal kampung lah. Kalau saya buat video pasal cakap Malaysia ni miskin ke apa barulah. Kalau korang nak buat pasal apa? Kalau korang nak buat pasal cakap yang kita ni miskin tak apa silakan. Okay. First of all, salah ke kalau diorang beranak? Tak salah tau. Yang beranak diorang, yang jaga diorang, yang susah payah lahirkan diorang bukan kita. Jadi rasanya kita tak ada hak pun nak kata macam tu dekat diorang. Diorang beranak, diorang sendiri yang jaga. Diorang tak hantar pun pergi rumah anak yatim tak. Diorang tak hantar. Diorang jaga sendiri. Okey? Yang mana ada anak ramai selalunya mak ayah dua-dua kerja. Okey, pagi-pagi buta bangun pergi kerja anak. Hantar anak pergi taskau mana-mana. Benda ni bukan senang tau. Walaupun dia orang beranak, tapi dia orang tahu cara jaga anak. That's why kebanyakan keluarga yang anak dia ni ramai, anak dia semua berjaya-berjaya. Serius cakap. Okay, sebab mak ayah dia tahu, pandai cara nak membesarkan anak, nak jaga anak, nak didik anak, nak bagi ilmu dekat anak tu. Supaya jangan jadi kurang ajar. Diorang pandai, walaupun ramai tapi diorang still ajar diorang. So saya salut juga tau dengan diorang tu sebab macam pandainya, bagusnya pandai didik anak. So tak salah kalau beranak banyak sekalipun sebab diorang yang jaga, diorang yang bagi makan, diorang yang cuci berak budak tu semua. Mak ayah dia yang buat, bukan kita yang buat. So rasanya patutnya kita tak ada masalah kot dengan perkara yang ni kan. Sebab kita tak buat apa-apa pun, kita just tengok. Setakat tengok tu je, baik tak payah tengok. Kalau rasa macam tak suka, tak payah tengok langsung, okay? Yang kedua, kata kami ni miskin. Okey, korang boleh nampak kan kawasan perumahan yang ni? Ni kawasan perumahan biasa sahaja. Ya, tak ada elit-elit, tak ada. Yang ni yang biasa, yang orang awam beli. Korang nampak sendiri? Ada yang duk hias, duk dekor, tukar pagar. Pagar ni pun korang ingat murah ke? Tak tahu, pagar pun mahal tau. Lepas tu ada yang siap buat kat depan dia punya garaj tu, dia tukar cara halaman dia tu. Macam-macam tau diorang buat sebenarnya. Ini bukan menandakan diorang miskin. Tapi menandakan Alhamdulillah. Ada rezeki. Allah bagi rezeki kat diorang. By the way, kat tepi tu ada taman permainan. Ya. Okay. Tapi korang kena pergi belah kiri lah. Yang ni saya belok balik belah kanan kan. Sebab nak tunjuk korang lagi. Taman ni besar tau. Walaupun dia besar. Tapi semua kat sini yang duduk tak ada ni. CEO duduk kat sini tak ada. CEO punya tu yang tu lagi lah besar. Yang tu lagi besar. Yang ni orang biasa je macam kerja office. Okay. Kerja-kerja biasa macam office, kerani apa semua tu. Dia orang yang duduk kat sini. Korang sendiri pun nampak. Kereta besar, rumah besar, hiasan pandai, cantik rumah. Ada aircon, astro, ada kereta bukan satu buah tapi ada 3-4 buah. Apa lagi yang kita nak katakan yang orang Malaysia ni miskin? Saya rasa dah tak ada dah. Dah tak boleh dah nak kata macam ni. Sebab semua ni Alhamdulillah cukup. Rumah ni pun, kalau nak kata, diorang sewa pun, okey, kalau korang nak kata, alah sewa je ni. Kalau sewa pun, rumah macam ni, sewa dia maybe 2,000. Yes, 2,000. Okey, sewa rumah kat Malaysia ni naik dah. Okey, yang ni dalam 2,000. Kalau beli pun, samalah. Kalau beli dalam 600,000, 700,000 sebab iyalah orang tengok sendiri besar mana. Okey, jadi janganlah kata yang kami ni apa tak mampu ke miskin ke. Okey, yang dia cakap pasal Dewan Parlimen tu kan, kata kami makan ubi, boleh tolong share tak link? Nak tengok juga ni Dewan Parlimen mana yang kata macam tu. Okey, sebab Alhamdulillah kami kat sini setiap hari makan nasi, harga beras pun dah kurang dah ni. Jadi semakin lama semakin banyaklah beras yang kami boleh beli. Tak perlulah kot nak makan ubi-ubi ni kan. Kalau rumah pun kami boleh beli dengan harga 700,000 macam tu. Jangankan beras. Of course lah kami boleh beli juga. Okey, tak payahlah kata macam tu. Okey.
Ni rumah kami boleh beli tak? Kalau beras tak boleh lah. Cakap tu kita kena guna sedikit otak ya. Setiap kali tengah bercakap tu, make sure gunakan sedikit daripada otak yang Tuhan dah bagi tu. Jangan main cakap je tanpa menggunakan otak. Sebab nanti kalau apa-apa jadi, kita sendiri yang malu. Okay? Maybe niat dia kat situ dia nak malukan saya or anything. Tapi saya langsung tak terkesan. Sebab faktanya jauh lebih berbeza dengan apa yang dia katakan. Okay? Rumah cantik, depan rumah bersih, elok. Okay? Kalau korang biasa nampak, kat Malaysia ni semua tempat bersih. Why? Sebab kebersihan merupakan separuh daripada iman. Jadi kalau kita ni kotor, kita duduk kat tempat kotor, yang tu pun kena jaga-jaga juga tau sebenarnya. Ada setengah orang macam tu, kena jaga-jaga juga. Jadi, bila korang setiap kali kata yang kami ni makan ubi, kami tak terkesan langsung. Sebab Alhamdulillah, beras kat negara kami 10 kilo RM26 sahaja. Okey, RM26 sahaja. Mana nak dapat? 10 kilo tau, 10 kilo. Lepas tu lagi satu. Taman permainan yang korang nampak tadi tu kan. Taman tu nak masuk tak payah-payah pun, free. Tak kisahlah orang negeri mana sekalipun main. Datang main masuk macam biasa je. That's why kat Malaysia, kalau nak pergi mall, bawa budak-budak. Tak semestinya kita bawa kat mall je nak bagi dia main playground, tak perlu. Sebab setiap taman ada dia punya taman permainan sendiri. Setiap taman perumahan ada taman permainannya tersendiri. Jadi, infrastruktur negara kami ni Alhamdulillah sangat-sangat baik lagi ya. Makan ubi tidak, jaga anak pandai. Tak menyusahkan orang lain. Tak adanya pinjam-pinjam duit dekat orang lain. Semuanya boleh uruskan sendiri. Jadi, kalau diorang nak beranak 1,000 orang sekalipun, kita tak ada masalah kot. Okey? Sebab bukan kita yang jaga. Saya kecewa sebab saya bercakap mengenai kampung tapi diorang keluarkan topik pasal anak pula. Macam lah, dia nak beranak suka hati dia lah. Apa salah kau pula? Apa masalah dengan kau kan? Korang tengok rumah kalau diorang boleh beli kan. Rumah boleh beli. Makan boleh bagi. Rumah cantik-cantik. Besar-besar. Elok-elok. Tak salah pun diorang nak beranak. Serius cakap tak salah. Sebab diorang mampu jaga. Diorang tak minta kat kita duit. Diorang tak bagi anak. Diorang makan ubi. Cakap pasal ubi. Sebenarnya harga ubi dah pun dah naik tau. 1 kilo hari tu ubi kayu RM6 kot. Mahal lagi tau dari beras. Jadi kalau diorang makan ubi kayu pun, kita kena macam, wow, hebat dia makan ubi kayu. Memanglah hebat. Ubi kayu pun harga dia RM6 sekilo. Siapa kata tak hebat, okey? Jadi okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.